Assalamualaikum. Okey, korang. Aku penggemar mi goreng. Okey, hari ni hari Ahad, cuti. So, aku ingat nak pergi cari mi goreng yang paling sedap yang ada dekat Ipoh. Okey, untuk memudahkan pencarian aku nak share tips dekat korang jugalah. Tapi aku percaya korang pun dah tahu dah tips ni sebenarnya. Apa dia? Kita carilah reviewer-reviewer yang dah review. Weh, banyak Asfar Badrul punya ni review mi goreng kat area Ipoh. Direndam dan dicelur. Itu kuah rahsia tu bang. So alright, aku rasa aku dah jumpa dah dekat mana. Kalau korang nak tahu, follow aku. Okay geng, ada bad news lah. Tak ada rezeki aku. Kita orang pun keluar lambat tadi. Okay, tapi Alhamdulillah, setiap satu musibah tu ada hikmah kan. So, aku dah aim kedai ni dah lama tau. Okay, aku dah aim kedai ni dah lama. So, aku rasa ini jadi sebab untuk aku akhirnya ke sini. So, ni kedai dia guys. Baik, Rojak and Cendol. Okay, kita bersama owner Rojak and Cendol Padang Ipoh. Okay, boleh cerita sikit nama siapa ya? Nama saya Basha. So, dah berapa lama dah dekat sini? Saya dekat sini dekat 30 tahun lah. Oh, lama. Dia 30 dari tahun. arwah Datuk lagi. Oh, daripada arwah Datuk lagi. Keturunan lah, keturunan. Okay, so memang keturunan. I see. So, kedai ni memang kedai daripada 30 tahun dulu sini ke? Tak man, dari baru dekat 12 tahun lah. Dekat 12 tahun juga. Asal tepi jalan ni. Ini sebenarnya saya nak makan mi goreng dia. Tapi sebabkan nama kedai ni Cendol and Rojak and Cendol. Betul. So maksudnya rugilah kalau tak cuba dia punya rojak kan? Rojak, ya, betul. Tapi cendol katanya dah habis. Betul? Cendol dah habis. Alah, sayanglah. So buka daripada pukul apa sampai pukul apa? 11 pagi sampai 7 petang. 7 petang. Setiap hari lah. Setiap hari tak ada cuti. Tak ada cuti. Alamak geng, silap timing lah geng. Ini pun lambat juga sikit. Katanya cendol dah habis. Cendol dah habis. Alamak, sayangnya. Itu Maggi goreng. Maggi goreng. Ni Maggi goreng tu yang memang ada letak serbuk Maggi ke ataupun tak ada? Ada. Ada juga. Okey. Kadang-kadang memang orang nak ada rasa Maggi tu. Betul. So, saya rasa sebabkan dia dah bagi limau, so maksudnya kena perah. Okey. Okey geng. Gaul-gaul sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia memang legend. Rasanya memang legend. Kita makan tepung dia. Masih keras dia. Gang, tak sia-sia. Tak sia-sia datang sini. Patutlah Patutlah ada hikmah punya. Ini aku order TYC mau. Okey, terima kasih. Okey,
rojak pesombo. Rojak pesombo ni sebenarnya wife aku order. So dia tak makan sayur. Okay, dia tak makan sayur. Sebab aku tadi dah order mi goreng kan, takut tak habis pula kan. Okay, so tengok tu. Okay, basically bila cakap pasal rojak ni memang cucur dia lah. Ada beberapa jenis cucur yang dia letak dalam ni. Lepas tu ada fish cake juga. So kalau tak jadi timun dengan sengkuang lah. Jom. Ini specialities dia. Nama kedai dia pun rojak dan cendol. Cendol tak dapat, kita makan rojak dia. Saja bagi diskaun? Oh ya ke? Okay, terima kasih banyak. Ada diskaun, dapat diskaun, alhamdulillah. So buka setiap hari Setiap hari sampai 11 pagi sampai 7 petang. 11 pagi 7 petang. Okey, insya-Allah. So kepada korang yang nak datang, korang boleh datang ya. Okey, terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah kenyang. Bos bagi diskaun 10% tadi. Alhamdulillah. Saya tak minta, saya tak bagi tahu saya nak buat review, cuma saya bagi tahu. Nak buat video je. So korang, kepada siapa-siapa yang nak rasa, ini memang dah 30 tahun punya resepi. Nama kedai dia Rojak dan Cendol. Okey, korang boleh tengok kat sini. Dia betul-betul berhadapan dengan Padang Ipoh. Okey, betul-betul berhadapan dengan Padang Ipoh. Alright. So, okey, insya-Allah kita jumpa ke destinasi yang akan datang. Ciao. Assalamualaikum.